Antara tajuk yang penting dalam bahasa Arab, terutamanya dalam Al-Quran, ialah fa'il, iaitu pelaku perbuatan. Bukan orang yang buat, tapi pelaku perbuatan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab fa'il dalam Al-Quran ini ada dua bentuk. Sama ada dalam bentuk orang dan boleh jadi bukan orang. Contohnya, siapa yang makan Muhammad, maka Muhammad itu dipanggil pelaku, orang yang buat. Tapi ada waktu kita akan tanya soalan, apa yang mengalir? Kita tak kata siapa yang mengalir. Jadi apa yang mengalir? Jadi yang mengalir ialah air, sungai. Maka itu adalah bukan orang. Maka fa'il, terjemahan yang tepat ialah pelaku perbuatan. Jadi, setiap kali kita jumpa kalimah fa'il dalam Al-Quran, kalimah perbuatan, wajib cari siapa pelakunya. Apa pelakunya? Dia adalah perkara yang tak boleh dipisahkan. Maka kita nak cari soalan, kita nak cari fa'il, maka wajib tanya soalan. Sama ada siapa ataupun apa. Contohnya ialah kita jumpa dalam Al-Quran fa'adzaqahumullahu al-khizyah. Sampai situ je saya ambil ya. Maka telah menimpa kepada mereka Allah kehinaan. Maka telah menimpa mereka Allah kehinaan. Ayat dia macam berbelik-belik sikit kan. Tapi bendanya simple sahaja. Ya. Tuan-tuan nampak ayat kita ada kalimah perbuatan. Mana? Adzaqa, menimpakan. Jadi kita terus tanya, siapa yang telah menimpakan mereka? Maka automatik kita akan dapat jawapan sendiri, iaitu Allah. Maka Allah dalam bahasa Arab dipanggil fa'il. Fa'il kena baca baris depan. Maka ikut kaedah. Kita akan nampak dengan cepat dengan tanya soalan sahaja. Jadi jelas, yang menimpakan mereka ialah Allah. Allah itu pelakunya. Contoh yang kedua ialah walaqad ja'akum Yusufu min qabl. Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Yusuf sebelum ini. Jadi kalau kita tengok ayat kita sama, ada kalimah fa'il, ja'a, telah datang. Maka wajib kita cari pelakunya. Soalan yang sama kita akan tanya dekat sini, siapa yang telah datang? Maka automatik kita akan jawab Yusuf. Yusuf adalah fa'il, maka sebab itulah dia berbaris depan. Tuan-tuan nak soalan-soalan yang mudah untuk kita faham Al-Quran dengan cara yang mudah? Daftar sekarang. Sekejap, jangan scroll dulu. Acik-acik minat tak belajar macam mana kita nak faham Al-Quran, macam mana kita nak belajar terjemahan setiap patah Al-Quran? Saya buka peluang pada acik-acik untuk daftar kelas kami bermula dengan harga serendah RM39 sahaja sebulan. Ya, RM39 sahaja. Untuk bulan yang pertama, dalam sebulan acik boleh tengok macam mana kami mengajar, seronok ke tak seronok, boleh follow ke tak boleh follow, senang ke susah. Jadi acik-acik boleh tengok sendiri. Jom daftar bersama dengan saya sekarang.